kadang-kadang relationship tu kan tak akan rosak dalam satu malam, betul tak? Betul. Tapi sebab benda-benda kecil ni yang orang asyik cakap macam alah, benda biasa je. Okey, benda biasa tu contoh dia macam hide chats lah. Okey, tapi kalau hide chats je takkan terus curang. Okey, kalau benda tu bukan rahsia, bukan satu masalah, kenapa nak kena hide? Sebab okey kejap. Sebab orang lelaki ni dia bukan apa sangat pun, sebab dia malas nak gaduh je. Okey, tapi kenapa kena fikir benda tu satu pergaduhan? Sebab yalah, dia malas nak kena bebel. Lelaki ni dia Okey, kenapa kena? Sebelum tu, hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari. Okey, hari ni kita baru masuk podcast episod pertama. Kami Pilih Setia, kempen anti curang. Hai. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa dengan kita, Sufi Nizam. Okey, boleh tak perkenalkan diri sikit? Alamak. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Okay, nama saya Sufi Nizam. Okey, sekarang saya berasal dari Negeri Sembilan. Sekarang saya duduk dekat Rawang, Selangor. Saya single mom sekarang, anak seorang perempuan. Anak saya umur 5 tahun. Sekarang saya umur 27 tahun. Saya tak kerja lah. Oh, so kiranya awak all the way daripada Rawang? Yes, dari Rawang ke sini. Datang sini jauh. Kita punya office dekat Bangsa. Ya, naik motor ya. Naik motor. Selalu orang memang akan sesat kalau nak datang sini. Betul. Memang sesat lah, especially kat bawah tu kan. Kadang dia bawa Google Maps pun entah ke mana-mana dia bawa. Betul. Okey. Seperti yang awak tahu, kita dekat dalam podcast Kami Pilih Setia ni, kita akan membincangkan tentang beberapa perkara lah. Especially tentang micro-cheating, about grey areas, about emotional betrayers dan lain-lain lagi lah. Dan lain yang berkenaan dengan curang dan sebagainya lah. Dengan betul. relationship and whatsoever. So, macam yang mostly netizen dah tahulah kan, yang dikongsikan di media sosial Sufi sendiri. Macam mana benda ni boleh start? Maksudnya macam mana? Macam Sufi selalu kongsikan dekat netizen, dekat social media about Sufi punya last relationship dengan ex-husband. Sufi rasa apa red flag yang betul-betul macam nampak lah on your last relationship tu? Susah soalan ni sebenarnya. Okey, macam pengalaman Sufi sendiri, Sufi direzekikan 5 tahun lah perkahwinan tu berjalan. Nak kata refleks sebenarnya sebelum kahwin lagi dah nampak. Sebenarnya dia macam malah nak buka cerita kan, tapi bagi saya lah, dalam hubungan ni kena ada konsistensi. Daripada sebelum bercinta, kalau perangai kau macam tu, mesti dia akan perangai sama dia sampai kahwin. So sebelum kahwin pun dia dah perangai macam tu, what do you expect yang dia akan berubah? Kalau dia cakap dia akan berubah? Tak akan. memang tak akan. Bukan dia tak akan tau. Orang lelaki, dia nak berubah, dia diri dia sendiri. Diri dia sendiri berubah. Bukan dia berubah sebab pasangan dia. Memang pasangan tu sebagai peneman dia untuk berubah. Tapi orang kata the point dia berubah is diri dia sendiri. Kalau kita bersama dengan dia 8, 10, 20 tahun, kalau dia tak nak berubah, sama je. So macam dalam masa yang sama, konsistensi lah saya nampak. Macam dia dah tak beria macam mula-mula couple dulu. Macam even though macam awal perkahwinan sebelum kita ada baby kan selalu sweet-sweet dating berdua. Lepas tu lepas dah ada anak dah tak ada. Mungkin fokus tu beralih pada anak. Ya, itu saya memang setuju. Sebab biasalah lelaki bila dah kahwin dia akan fokus kepada tanggungjawab daripada menjaga hubungan tu. Tapi sepatutnya kena ada juga mengekalkan spark love kan. Ya, betul-betul. Kena ada spark love. Sebab kita dalam perkahwinan ni macam kita nak hidup lama kan. Ya, betul. Nak hidup sampai tua dengan pasangan tu. Betul. Kita perempuan beremosi kan. Betul. Beremosi kan. So kalau lelaki tak alert benda-benda emosi tu, so rasa macam aku ni tak didengari ke, tak difahami ke, macam tu. So macam bagi saya tu satu macam rasa tak didengari tu dah rasa macam the red flag, one of the red flag. Itu tak ada red flag sangat, dia dah daripada yellow flag ke red flag macam tu. Kiranya hubungan tu dah tak sama lah. Itu antara first sign lah yang Sufi dah nampak. And then tadi macam Sufi cakap awal-awal perkahwinan tu dia dah ada. Dah ada red flag tu. Macam mana tu maksudnya? Senang cakap sebelum kahwin pun dia memang dah pernah curang dah pun. Tapi kita sayang kan? Siapa tak sayang pasangan? Ya, sebab orang cakap bila cinta tu buta. Kita memang buta. Lagi lepas masa tu muda sangat masa tu. So macam
mungkin boleh berubah kot dia ni. Yang Kira kita. bagi kira bagi peluang untuk berubah lah pada awalnya. Masa tu pun diorang macam tak declare couples pun, tapi dia dah macam ambil berat each other punya pasangan lain kan, berlainan jantina. So kita macam aku pun tak dapat layanan macam ni, kenapa perempuan tu dapat layanan macam tu? Macam tu. Tapi kita tu dia kata dia berjanji dia akan berubah. Okay, tak apalah. Proceed lah kahwin macam tu. Tapi sebenarnya kalau macam tu pun jangan kahwin. Betul. Jangan kahwin. Tu macam sebenarnya Allah dah bagi macam jangan. Tapi kau bodoh kau macam tak apa. Tak boleh He can change for me. Kan? Tak ada. Okay. Alright. Okay. So masa hubungan tu berlaku lah, pernah tak macam rasa macam female intuition tu, insting kita tu kuat Lah, mengatakan kita isteri kan. Tapi macam saya, rezeki lain saya lain sikit. So, macam pasangan saya yang lama tu, dia macam nak kata dia kurang pandai pun ya juga. Dia macam jujur tau. Macam kalau dia kata, I ada chat perempuan lain, dia tunjuk je. So aku macam, mananya nilai aku sebagai seorang isteri tak menghormati isteri, betul tak? Memanglah bagus dia jujur apa yang dia buat belakang kita. Tapi dia macam tak filter cara percakapan, cara perbuatan. So macam pelik. Mana nilai kita sebagai isteri dekat dia kan? dia macam kita ni isteri ke hanya kawan dia? Tak tahu lah. Aku ada chat perempuan lain. Ya. Dia macam tunjuk, ayah ada chat dengan perempuan lain ni, seksi ni. Aku macam, apa benda ni? Macam confused lah. Dia macam memang tak payah cari pun, benda tu dah jumpa kan. Tapi dia macam pelik. Apa nilai aku macam tu. So kiranya dia bukan curang secara sorok-sorok lah. Dia curang sorok. Tapi dia bagi tahu juga. Bagi tahu. Tapi macam first curang dia tu dia sorok. Tapi kantoi sendiri. Second terkantoi sebab dia ada something lah dekat email, masuk kat email saya juga. Telegram something lah. Buat kerja tak clean lah. Orang lelaki mesti faham telegram tu apa kan. Telegram. Apa tu? Ya ke tak tahu? Jangan libatkan saya. Telegram something lah. So macam masuk dekat email kita. So macam pelik lah. Asal nak kena langgan Telegram ni? Kat email kita. Kau nak langgan apa nak? Kan? Tapi dia ngaku. Since kita cerita pasal grey areas, red flag kan. So bagi pendapat Sufi sendirilah. Kalau ada pasangan yang macam delete chat dengan, contohlah dia selalu delete chat ataupun hide chat, tak tunjukkan, ataupun ambil jarak sikit dengan partner sebab kononnya nak masa sendiri. Bagi pendapat Sufi, macam mana? Dia itu orang kata curang ke tak curang sebenarnya benda tu? Dia susah sikit nak cakap benda ni sebab benda ni agak general sebab setiap pasangan diorang meletakkan sempadan yang berbeza. Contohnya macam aku tak kisah pun kau nak chat dengan perempuan lain. Janji kau tak berhubungan badan dengan orang tu. Ada orang macam bersayang-sayang. Even tu macam apa tu? Alah, office wife, husband wife yang tu kan? Yang apa husband office wife yang tu kan? Yang tu kan? Ada orang okey. Janji tak berhubungan badan. So macam dia depends on pasangan tu juga. Macam kalau saya sendirilah. Kalau boleh transparency lah. Jangan ada sorok-sorok. Jangan ada hide ke, delete chat ke apa ke. Kalau nak borak dengan ex ke, borak dengan kawan berlainan jantina ke, boleh tapi batas sendirilah. Batas macam borak benda yang tak melibatkan emosi, tak melibatkan masalah, sekadar macam kau tahu tak cara nak pasang lampu, ajar aku. Okey. That's all. Ini sampai ayah ada masalah lah ni. Janganlah kan. Janganlah. Sebab kita dah bersama, kita dah berkahwin ataupun macam dalam relationship. Kita dah on the way nak serious relationship sampai ke kahwin kan. Tiba-tiba kau mengadu masalah perempuan. Dekat orang lain pula forward. Dekat mahu orang masalah hidup kau. Tak kisahlah, benda ni macam lelaki ke perempuan akan affected jugalah. Sebab bagi you sendiri pun macam kalau kita dah in relationship, there's no need to nak borak. ada borak dengan orang lain. Macam partner kita, macam Sufi lah. Sufi anggap kalau partner kita dah jadi best friend kita lah. Betul. Partner kita tak dah nak macam nak perlukan validation daripada social media ke apa benda ke.
As long kita meluah kat pasangan kita, and pasangan kita kena comfort kita lah obviously kan. Pandangan pasangan tu lah yang nombor satu. Ya, Tapi betul. Tapi kalau kita bergaduh dengan pasangan tu, macam mana? Macam mana nak sejukkan hati tu? Sejukkan hati ya. Alamak. Alamak. Macam saya lah. Kita lah perempuan. Kita selalu borak berkenaan macam emosi. Betul tak kan? Macam emosi kan. Bagi saya, kalau yang perempuan, jangan cabar ego lelaki. Ya, Betul tak? Betul. Saya punya ego saya memang tak boleh. Jangan cabar. Itu satu lah. Ini macam pesan. Kita borak macam dua-dua lah. Dia tak ada macam... Tengok muka Nadia macam Sebab saya tak nak lah macam bias sangat. Macam perempuan sangat, lelaki sangat. betul. Dua-dua pun ada juga. Tak kata lelaki je curang. Betul. Perempuan pada curang. Kan? Betul. Ha. Lagi ada second account, third account. Lagi. Fake account. Fake account. Kan? So macam macam perempuan kalau macam korang gaduh kan, lelaki perempuan gaduh. Yang perempuan kalau boleh jangan cabar lelaki. Jangan cabar. Lepas tu yang kedua, walaupun perempuan tu pandai, tak kisahlah pandai segi apa pun. Macam contohlah korang bergaduh. Lepas tu conclusion dia tu korang pandai untuk rapkan. Macam okey, betul lah kata perempuan. Tapi macam nak cakap sekejap. Dia macam ibarat kalau dalam pergaduhan tu, biar lelaki yang lead that topic. Saya suka benda tu. Biar lelaki lead that topic. Walaupun kita perempuan banyak emosi macam you tak boleh macam ni, macam ni. Bagi kita kan. Lepas tu bila nak bagi penyelesaian, Macam tak payah dah. ya. Perempuan dia akan macam tu. Tapi sebenarnya benda tu lead on the emotion lah. Sebenarnya kita sebagai perempuan pun kita tak perasan sebenarnya kita terlalu beremosi. Sebab tu peranan penting lah. Bila kita perempuan dah bagi lelaki lead topik, tapi lelaki pun dengan faham perempuan lah. Kena dengar luahan dia, fahami dia, rasa apa yang dia meluah tu emotional dia valid. Jangan terus mana boleh you tak boleh rasa marah, I borak dengan kawan perempuan I tak boleh. Kita bakal macam kau kenapa? Bila time tu dia trigger kita punya. Pernah dengar tak yang perempuan kena buat bodoh dalam hubungan kita? Betul. Sebab kita nak bagi lelaki tu lead. Dia rasa power lah. Bagi lelaki dia rasa power. So kalau semua benda perempuan yang handle, lelaki tu pun macam Apa guna aku kat sini? apa guna aku. So lama-lama lelaki tu pun diam and withdraw diri Dia akan cari orang yang nak dia lead ke? Macam mana? Dia macam ada pros and cons lah. Jangan bini aku tengok orang sudah. Okay. Alright. So kita dah dapat beberapa jawapan lah daripada Sufi sendiri mengenai grey areas ni lah, macam delete chat ataupun ambil emotional distance lah, online validation semua tu. So macam tadi Sufi cakap, dia bergantung pada situation juga. Dia tak semua benda kita kena minta online validation, kena berterus terang, jangan janganlah sorok-sorok sangat. Transparency tu penting. Okey, ada soalan lagi nak tanya. So apa beza secrecy, rahsia dengan privacy bagi pendapat Sufi sendirilah? Alamak, susah je. Sebab kita dah banyak borak pasal kena sorok-sorok sikit. Kena orang kata kena memahami sikit. So macam mana tu? Secrecy and privacy, apa beza dia sekarang? Macam susah juga soalan ni. Susah. Bagi saya bagi saya dalam hubungan ni memang tak boleh ada rahsia lah. Obviously lah kan. Especially husband and wife. Obviously. Kan. Kalau isteri pun tak tahu rahsia suami, suami pun tak tahu rahsia isteri, macam mana nak orang kata nak mencapai 6-7. Macam mana nak jumpa titik tengah, betul tak? Betul. Kalau ada rahsia antara suami dan isteri. Tapi kalau privacy bagi saya, dia macam menghormati privacy lah. Contohnya bila korang gaduh, yang seorang memerlukan orang kata macam mana? Nak review dia macam nak regulate emotion. Betul. Yes, tak kisah lelaki atau perempuan nak regulate emotion dulu. So bagi dia privacy. Bagi dia time sikit. Contohnya kalau yang lelaki mungkin bagi dia main game. Kadang-kadang lepak luar kan. Tapi jangan lama-lama. Begitu tak setuju. Jangan lama-lama. Jangan lepak kat kedai Tom Yam. Pergi pula nak regulate emotion tapi pergi kedai toya yang ada awet cun. Bening. Abang dah akan gapo be. Dah menggatal pula kat situ. Dah lupa bini kat rumah. Aduh, tak boleh. So boleh. macam privacy bagi saya macam itulah, maknanya masing-masing ada hak. Satu lagi contohnya macam suami atau isteri ada pergaduhan antara family kandung dia orang. Kita orang kita sebagai isteri atau suami tak payah masuk campur macam, kecuali kalau benda tu pasangan share sendirilah kan. Kita just mendengar
Dan kalau dia kata apa pendapat you, yes, baru bagi pendapat. Jangan sampai kau macam kau kena ni, kau kena hormat abang kau ni. Macam kau ipar je tau. Macam tu. Itu pendapat saya lah sebagai privacy. Okay, so bercerita tentang privacy. So of course lah kita masing-masing ada account Instagram, social media sendirilah. So kita akan bercerita tentang Instagram likes, okay, kita like gambar-gambar orang, kita reply Instagram story orang selepas ini. Okay, so dalam relationship tu kan, kalau kita dah nampak red flag, and then macam Sufi kan, apa Sufi rasa micro cheating is? Micro cheating. Alah, bagi contoh boleh tak? Micro cheating contoh. Okay, dia dah kahwin, tapi still like gambar perempuan seksi. Reply. Laki-laki sador ke, backup out. Kalau post gambar Korea lelaki boleh tak? Kira cheating tak? Kalau post saya rasa macam tak, sebab kita macam minat orang. Kalau dia je boleh kan? Kalau dia je boleh. Sebab okay, contoh. Kita like artis Malaysia. Macam minat semua Sofia Al-Barakbar kan? Jangan kata dalam ni. Saya rasa kalau minat artis ataupun penyanyi tu it's not a bad thing. Bukannya kita macam obsessed. Tapi kalau minat orang lain, orang bagi yang tapi still boleh ada that spark. Macam contoh kita dalam industri kan. Boleh je Yusrina jumpa Syafiq Kyle, lepas tu Syafiq Kyle cakap, "Ui, cantiknya perempuan ni yang host interview ni." Contoh. Macam mana? Masa kelawar. Tak adalah, sebab untuk bercita-cita, berangan-angan tinggi yang Syafiq Kyle akan suka dekat saya tu macam memang sangat ni kita kan Mimi Lana pun kan. Kita Mimi Lana pula. Tak. So like macam kalau samalah pendapat Sufi dengan Yus kot. Macam kalau like okey, tapi sampai membandingkan contoh hubungan suami isteri tu, contohnya macam bandingkan contoh macam cuba tengok pasangan Hani Zalika dengan Hairul Hazrin. Diorang macam ni. Dia sampai dah membandingkan. Membanding tak boleh lah. Itu dah tak adalah nak kata micro cheating. Tapi bila orang kata menjadikan kita sendiri rasa down lah, sebab macam kita tak try harder ke untuk kan, kita tak selawar Hani Zalika, kita tak seberjaya macam Hani Zalika. Tapi tengoklah pasangan dia macam mana support kau. Diorang kena in relationship tu dua-dua kena sekali. Kena betul. Sekali sama-sama dalam hubungan together. dia kena jadi team kan. Dia macam you and me versus masalah. Not you versus you versus masalah. Dia macam benda tu terjadi dekat wanita juga ke? Rasanya macam selalu lelaki lah kan tengok macam, "Ui, kaya lah Muhammad ni, tengok dia boleh bagi isteri dia macam ni." Perempuan pun ada rasa macam kalau juga dari perspektif laki-laki akan nampak macam, "Oh, kaya lah ni. Aku jealous saya tengok kekayaan keluarga tu." Tapi kalau dari perspektif perempuan, maybe dia akan rasa macam, bestnya suami dia bawa dia pergi jalan-jalan. Dapat hadiah iPhone Aku ni. Aku duduk rumah je 24 jam Aku nak terjaga juga. anak. So dah start situ macam dah banding-banding. Tak Lepas tu, best lah. like apa semua siap save lah tu kat Instagram, kat Amboi. Like sudahlah. Nak save benda. mungkin nak jadi reference. Benda. You kena seksi macam ni. You kena seksi macam ni. Amboi. I pernah lah tengok you macam ni je kat rumah tak make up. Kau bagilah aku duit. Kata 200 you bagi tak cukup ke make up? 200. Kita punya lipstick je dah 200. Ya tu. Wow. Kau nak suruh make up no? Amboi. Tapi still micro cheating tak? Pendapat Sufi sendiri lah. Kalau Min rasa like tak tu pun. Like tak. Tak lah. Like Tapi that's kalau a simple sampai orang kata slide into the DM. Sampai apa? Minta nombor nak jumpa. Hantar gambar ke. Kalau artis jarang tau. Tapi Tak lah. Tu maksudnya kalau macam kita dengan artis, it's not big deal sebab artis tu bukan lain kita pun. Bukan lain kita. Tapi kalau macam When it comes to person yang tak famous, contoh Min macam tak nampak perempuan ni cantik dekat IG ke apa, lepas tu Min macam like macam tu kira macam dah kenapa kan, orang tu bukan siapa-siapa pun. Sampai reply story. Sorry, hey baddie. Pernah ke? Tak dah. Pengalaman je. Tak ada, Min tengok orang. Kalau sampai DM tu dah kira cheating lah. Tapi kalau like tak ada masalah pun. Tapi bergantung tak? Kalau DM tu macam Kak, langsir beli kat mana? Tu okey lah. Tu okey lah. Tapi jangan bawa-bawa tu cakap rumah kat mana? Rumah kat mana? Saya nak datang nak tengok langsir. Nak tengok langsir. Kita tengok orang rumah tu. Tadi Sufi ada bagi tahu like tak perlu pun check orang lain macam kawan
macam nak luah perasaan ke dengan apa kan. Nak dapatkan So like validation macam online kan. So kiranya benda tu pun like micro cheating lah kan. Sebab kita macam share macam aku gaduh lah dengan suami aku, macam ni nak buat. Ya, betul. Sebenarnya sebelum kahwin pun ataupun selepas kahwin pun, apa permasalahan jangan cerita kat social media. Jangan sekali sebab orang netizen membaca, diorang akan cakap break up je, cerai je. Itu je. So better jangan meluah dekat social media. Tapi macam sekarang ni kan banyak kan orang macam pasangan tu kalau dah curang, kita banyak je tengok. Dia akan post dekat TikTok lah yang video suami dia curang. Tapi kalau macam Sufi rasa benda tu macam patut ke nak post? Macam depends lah. Macam Sufi sendiri, macam my ex curang, Sufi tak serang yang perempuan. Sufi serang yang bekas suami dia. Sebab dia yang masalah. Kan? Dia takkan seorang layan. Mesti dua-dua. So that's why Sufi banyak hentam yang ex je. Yang perempuan tu Sufi tak kacau sangat. Macam tu. Walaupun dia cakap dia bukan ya betul. Walaupun dia cakap macam ini kawan je lah. Tapi kalau dia kawan kenapa? Kenapa akan jadi benda tu kan? Siap macam chat sampai macam update lah you, I dah keluar ni pergi kerja. Kawan tak update macam tu guys. Selalu kawan dia akan update macam ni. Manoi. Tapi lepak. juga. Kenapa nak lelaki dan perempuan kawan, lelaki dan perempuan masing-masing ada pasangan masing-masing, nak kena update. Manoi, jom lepak kat sini macam. Tu tak nice juga. Macam once dah kahwin, kau kena faham, kau kena letak the boundaries between you guys. Yes, Even though macam, I dah kawan dengan dia dari tadika lah. Dia dah best friend I dari tadika. Cannot lah. Dia macam kena ada limit lah. Ada limit. Lepas tu, macam janganlah dalam perbualan tu pun macam ada harapan. Macam bagi harapan tau. Macam menanti-nanti, mana ni tak balas chat aku pun. Macam harapan yang macam, contohnya macam diorang pergi dating. Kau pun nak jadi tok bila? Sebab kau katanya best friend daripada kecil. Buat apa? Semua Benda best friend daripada kecil. Lepas tu aku kena bayar makanan kau sekali. So macam memberi harapan kepada kawan tu yang dia tu sentiasa ada bersama dengan ekonom ni. Macam sometimes kena ada boundary lah, privacy. Kadang masa dia orang nak dating berdua je, kadang-kadang boleh double date ke kan. Tapi kalau once pasangan salah seorang tak suka, better kurangkan lah. Tapi lelaki kadang-kadang bila dia contact kan, mental fikir dia tak put emotion tau dekat dalam. Apa dia? Dia tak letakkan emotion dia. Contoh bila dia ajak lepak, contoh dia ajak you lepak, jom lepak. Minta letak emosi kat dalam tu. Kiranya tak ada niat nak flirt pun lah. So adakah benda tu still micro cheating juga ke macam mana? Kalau berdua macam micro cheating juga. Tapi kalau Yus rasa kalau orang tu as a colleague yang macam aku tak dapat pun dengan dia. Macam kawan kita jumpa kat office hari-hari kan, macam okay jom lah lepak. Tapi kau kena ajak juga kawan-kawan lain. Ya betul, jangan berdua. Memang pada mulanya, kau sebelum bercinta dengan partner kau pun berkawan juga kan. So kalau even though you punya colleague pun ya macam Min dengan Yus kan, pergi lepak makan. Jangan, kalau elakkanlah berdua. Ajaklah kawan perempuan lagi atau kawan seorang lelaki atau seorang perempuan kan. Bertiga at least, macam tu. Ataupun ajak je satu team sekali, mama. Susah, senang je. Takut nanti muncul kemesraan, nanti dah susah pula nanti. Tak nak lah. Masing-masing ada privacy. Same goes to like people yang tengah couple ke apa. Janganlah pergi berdua-dua dengan orang lain macam, pasal aku couple dengan kau ni, tapi kau nak keluar. Dia jadi macam situationship lah. Situationship. Situationship. Dia macam, aku kena marah dengan bos. Tak apa, aku backup. Dia lama-lama macam bagi harapan tau yang macam dia ada untuk saya. Tu ayat dia. Memang betul tak ada letakkan emotional. Korang tak ada rasa niat nak kahwin ke whatsoever lah. Tapi rasa rasa happy tu dah datang macam dia macam slow. Saya tahan tutup-tutup kan. Dia caring aku. Kalau boleh kurangkan lah. Faham tu. Okay. So panas. So selain tu kan macam Sufi rasa kalau kita in relationship, kita boleh ke ada backup option? Macam macam kita dah couple. Kita dah couple. Tiba-tiba macam tak apa. Kalau macam tu, Yus ada ke? I've been single for I don't know. Please pray for me guys. Tolong doakan saya dapat jodoh. Kalau Min? Dia pendapat lelaki dia berbeza sikit lah. Sikit. Macam ada certain orang mungkin dia akan rasa macam okay, dia just buat je kawan ramai sampai dia cukup duit nanti dia pilih.
Sampai nak kahwin. Okey, faham. Ada orang macam tu. Okey, faham. Okey. Tapi masa macam Min, pilihan Min tak ramai sebab masa tu mungkin Min tak handsome macam sekarang. Angkat bakul junjung Tepuk sendiri. dahi producer. Angkat bakul junjung sendiri. Ya, so bagi Min itulah tak baik untuk buat sebab takut partner tu kecil hati. Tapi itulah macam mana Sufi sendiri punya experience. Soalan apa tadi? Boleh ke kita ni ada backup option? Ada backup option. Backup option sebenarnya dia macam mana nak cakap Kalau experience Sufi dulu ke sebelum jumpa the one. The one. Macam mana Dia macam mana kita lah. Gini Sufi lah kan pengalaman sendiri kan. Macam Sufi perempuan. Sufi ada lelaki yang Sufi nak macam ni boleh jadi power ni kan. Crush. Tak ada nak kata crush pun tak ada lah. Macam kita kena pilih lelaki yang lebih sayangkan kita. Kita sayangkan lelaki kan. Tapi nak kata backup plan tu macam nak cakap backup plan tu maknanya kita masih in relay dengan dia orang ke tidak? Macam Dia macam dah in relationship dengan someone but at the same time sebenarnya orang tu ada macam tak apa kalau dia ni curang aku tak apa, aku ada lelaki lain yang aku tengah borak sekarang. tengah borak sekarang. Macam contohnya once diorang dah break dalam 1 bulan kemudian tu orang tu dah terus ada ada power orang baru. Dah ada awet baru macam sepatutnya tak boleh lah kena ada backup plan. Patutnya tak boleh ada lah. So macam kalau kau dah in relationship dengan someone Kena cut off semua. You should focus on that person only. Ya, betul. Barulah betul. Senang kata jangan ada backup lah. Itu macam tak kisahlah kita perempuan kalau baru putus tiba-tiba dah ada power baru. Tu maksudnya Macam pelik gila. red flag. Sangat red flag. Macam engkau pun sebenarnya macam menggunakan pasangan baru untuk menutup kisah pasangan lama. Macam as a rebound lah macam. Betul, rebound. Yes. Ataupun dia sebenarnya tak sayang pun. Ya, tak sayang pun ngomong-ngomong. Mungkin sayang tapi macam mempergunakan. Mungkin sayang just untuk apa tu? Kepentingan diri sendiri. Mungkin bercinta sebab kepentingan diri sendiri. Ada orang macam tu. Okey lah, untuk Sufi sendirilah. Okay, since kita dah banyak borak pasal micro cheating. So Sufi rasa micro cheating ni akan memberi impact tak dalam relationship? Micro cheating. Bagilah impact. Memang bagi impact lah. Bagi impact yang besar lah. Harmless ke tak? Harmless ke tak? Harmless ke tak? Harmless ke ham? Harmless lah. Ham. Berbahaya ke tak? Membahayakan ke tak? Host dah. Micro cheating ni membahayakan ke tak? Bagi Sufi macam membahayakan juga sebenarnya. Sebab tu Sufi cakap tadi, kena transparansi kan. Kena transparent satu sama lain. Konsisten. Lepas tu... dah lama. Kau kacau! Okay. Dia macam kalau benda tu lama ya kan macam tu. Makin lama makin... Ya. Macam sikit-sikit micro cheating akan lama-lama jadi cheating. Tapi micro cheating ni dia lebih kepada emotional punya cheating kan. Ataupun macam physical punya cheating. Maksudnya kau betul-betul keluar, betul-betul declare. Sebenarnya mana yang lagi Dua-dua. Physical cheating. Apa physical? Physical cheating and micro cheating. Micro cheating. bukan, emotional cheating. Emotional cheating. Mana yang lagi... Emotional cheating lagi sakit daripada physical cheating. Tapi sebenarnya dua sama. Tapi macam sebab kalau physical kita dah tak berjumpa, dah stop lah kan. Tapi kalau emotional ni ada orang bagi impact sampai trauma. Betul tak? Kan? Macam pasangan kau, macam ex aku dah curang dengan aku. Engkau ni lambat balas mesej. Aku check perempuan lain. Confirm macam tu. So macam bagi trauma dekat pasangan tu, kat individual tu sendiri. Sampaikan dia rasa macam kesian lah dekat pasangannya baru. Pasangan baru tu dah cuba nak keluarkan, contohlah ada lelaki tu dah cuba nak keluarkan perempuan tu daripada trauma kena curang. Tapi perempuan tu takut je. Sampaikan hubungan tu, diorang dua macam lelaki je nak perjuangkan dalam hubungan tu. Yang perempuan tu tak nak sebab kau ni mesti curang. Sebab mindset dia macam lelaki dia akan macam ni, akan buat aku macam ni. So bagi Sufi, emotional cheating lagi sakit daripada physical cheating. Tapi dua-dua tu sama, tapi dia macam atas sikit lah emotional cheating. Dia traumatize tu yang ada bawa macam, ke orang lain yang jadi mangsa pula lepas tu betul, kan. macam pengalaman Sufi sendiri memang PTSD lah. PTSD tu bermaksud? Post-trauma.
benda dah lupa. Post trauma S tu apa? S. Stress. Post trauma stress disorder. So macam dulu Apa? Post traumatic stress disorder. Ya, getcha. Macam Sophie sendiri, after divorce dengan my ex, ambil masa 3 bulan. Sophie extrovert macam sekarang ni, Alhamdulillah. Tapi masa 3 bulan yang lepas bercerai tu, Sophie jadi introvert. Sophie jadi introvert gila. Orang call Sophie tak nak, Sophie takut. Orang ketuk rumah, jiran-jiran tegur. Sebab Sophie, even though macam Sophie kan peramah. So jiran-jiran memang kenal lah Sophie siapa. Bayangkan Sophie dengan anak Sophie ni. Sampai pukul 9 malam tak buka-buka lagi lampu rumah. Sophie bergelap, menangis. BTSD orang call Sophie, campak handphone. Takut orang. Lepas tu macam ada kawan macam, Sophie kau okey tak? Dia hantar by voice. Sophie tak nak dengar voice dia sebab macam, tahu tak? Macam trigger something dalam diri tu. Dia macam jadi 180 darjah berubah. Emotional cheating tu punya. Ya Allah, sebab apa kurangnya aku? Macam tu kan, apa kurangnya aku? Lepas tu sampai ayat-ayat tu macam terngiang-ngiang apa semua tu kan. So macam sampai identiti diri kita hilang. Sangat sakit lah emotional. Macam physical cheating, macam dia pergi dating ke whatsoever lah, kau berpeluk ke. Dia macam tak sangat lah. Macam okay, aku pun boleh juga peluk dengan lelaki lain lah. Dia macam ibarat macam kalau kau nak revenge. Tapi sebab emotional cheating. Sebab kau dah setia tapi dibalas macam tu. Macam Sophie 8 tahun setia dulu. Macam makan dalam lah. Yeah. Sebelum yang relationship dengan ex-husband, pernah ada relationship lain ke? Ada. Ada lagi lah. Ada. Tapi sebab dia tak berapa impact sebab dia bukan husband lah. Betul. Sebab tak ada anak. Anak pula rupa macam dia. Kau tak rasa macam, nak marah anak tak nak makan. Kau muka macam bapak kau. Sabar. Alright, so tadi Sufi dah berborak sikit pasal micro cheating. Harmless ke ataupun memberikan impact yang besar ke? Macam Sufi pun dah cakap tadi yang sebenarnya micro cheating ni actually boleh bagi impact yang besar dekat dalam relationship. Dia orang kata daripada kecil-kecil lama-lama boom, meletup kan. And Sufi juga cakap yang emotional cheating ni sebenarnya lagi boleh bawa impact yang besar, betul, daripada physical cheating sebab emotionally dia boleh carry forward kepada orang seterusnya. Dan kalau boleh avoid lah benda-benda ni kan. Betul. Jangan start. Senang cerita jangan start sebab once kita dah start nanti kita dah shock. Sepatutnya in relationship tu macam kalau you dah ready to be with another person, you should be mentally prepared and be ready. Jangan macam tiba-tiba. Sebab percintaan ni satu committed tau. Committed sepanjang hayat pula tu. Jadi kalau kau rasa kau tak boleh setia dengan dia sampai ke akhir tua kan, sampai akhir hayat, jangan start. Kau rasa macam perempuan ni macam tak boleh carry go on ni, tak boleh nak ni kan. Tinggalkanlah perempuan. Tapi janganlah kau gunakan pilihan curang untuk tinggalkan perempuan tu. Cakap baik-baik. Tapi pernah tak, sorry tanya a bit personal lah. Pernah tak macam tegur ex-husband dulu, okay awak tak boleh buat macam ni sebenarnya. Ini dah macam menyakitkan hati saya ataupun macam curang. Pernah tak? Pernah juga. Tapi balik-balik kita yang salah. Balik-balik kita yang salah balik. So macam Sufi pun ada juga kesalahan diri sendiri. Mungkin dari segi awak kata tak memahami dia. Dari dia balik kerja, Sufi terus macam you dah balik kerja kan? Tolong kemar rumah ni semua. Sufi tak bagi dia rehat sekejap. Mungkin tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Tapi suami isteri dua-dua penat jaga anak, penat bekerja, penat kemar urus rumah apa semua kan. So lepas tu dalam masa yang sama, bila berbincang pun tak ada kesepakatan. Masing-masing macam, kau pun sama. Macam tak ada orang yang nak mengalah. Even kalau mengalah sekalipun, dia mengalah yang macam terpaksa. Menyakiti yang kita. Lepas tu kita pula rasa macam, alamak, saya bersalah pula. Kesian pula suami aku macam ni. Tapi dia pun macam buat bodoh. Tak ada nak rasa improve diri tau. Tak ada rasa nak dia asalkan dia rasa macam, okey, dia dah terima kesalahan dia, okey lah. Okey lah. Lepas tu repeat balik perangai sama. Kita tak suka dipilih repeat macam kita dah tegur. Okey, balik rumah, tak apalah, rumah sepah dulu. Nanti malam pukul 12 anak dah tidur, kita kemas rumah sama-sama. Tidak. Dia tidur. Lepas tu rumah saya kata, kita apalah, tak payahlah sapu rumah 2-3 hari. Okey, kita biar 2-3 hari. Tak, 2-3 minggu tak sapu. So macam penat. Kita macam sangat emosional penat. Kita pun banyak kali nak kena ulang.
kita faham contoh paling simple lah, sampah. Kan tugas lelaki memang sampah kan. Dah. Tugas lelaki macam kita contoh Bagilah kan. sampah apa pun. So, macam setiap hari kita nak kena remind. Penat lah benda tu kan macam dah tugas kau, dah kita tugas kita apa? Okay, macam tugas kita apa? Layan anak. Ni kan nangis kan? Ni sebab sakit sedap. tekak. Sakit tekak kering. Apa ni? Layan anak, memasak, ke rumah, layan suami juga. Tapi suami macam nak kena berketuk. Senang kata ni, dalam hubungan tu, kita perempuan selalu survival mode kita on. Tak rasa off langsung. So kita memang emotional, mentally kita memang sangat exhausted lah. So sebab tu Subi macam apa tadi soalan tadi? Lupa dah. Pengalaman dengan pernah tak tegur. Pernah tak tegur, yes. So macam dia jadi itu cakap tadi daripada kecil sampai jadi besar sebab yang dua-dua maybe lah ex-husband pun dia punya mental dia pun dah kepenatan sangat dengan perangai Sufi macam ni. Sufi pun sama. So macam tak boleh. Sangat-sangat penat. Tapi saya setujulah dengan apa yang Sufi cakap bila especially dah jadi ibu kan. Jadi ibu dia punya mood tu sentiasa on. Ya, sangat sentiasa on. And suami lah patutnya main peranan untuk offkan mood isteri tu Contribute supaya lah. hubungan korang berdua ada spark. Ini kalau sentiasa on, kejap lagi nak masak kau apa ni, nanti laki balik nak makan ni. Tapi kepada dia pun bekerja juga ni. Sama macam suami dia bekerja. Ni anak nak makan, hidangan anak lain, hidangan mak bapak lain. Belum lagi ke rumah, ke basuh baju, ke gosok baju. Ya Allah, sangat penat. Dia best kalau suami macam, bini aku dah ni, okeylah aku tolong. Dia macam, sama-sama. sejuk Ya, hati betul. kita. Kita boleh relax, main TikTok kejap ke kan. Tak adalah kita macam, Ya, kita, you ni balik rumah tak bercantik-cantik pun untuk I. Amboi. aku penat bro. Sepatutnya micro cheating tu dia kena buat dekat wife dia sendiri. Maksudnya bukanlah micro cheating buat kat wife. Maksudnya apa yang dia buat dekat orang luar lebih baik dia buat dekat wife dia Betul. sendiri. Maksudnya macam mungkin komen-komen lah sikit gambar wife. Ya betul. Kan? Repost lah sikit. Repost lah kat Yeah. status tu. Kenapa you tak nak post gambar I kat IG? Kita untuk orang tengok. Buat apa? You kan I punya isteri. Berapa orang nak tengok? Tatapan I sendiri, ilah. Tolong bagi kita benda tu macam tak rasa appreciate, betul tak? Tak rasa appreciate. Kenapa kau nak aku tapi you need to keep me secret? Dia tu. Ya faham kadang-kadang sometimes sebab takut Ain, betul tak? Ain, bukan Ain je, Ain, Fatih, FIFA. Kan? Ramai lah sebenarnya. Dia bukan Ain je. Ya Dia bukan Ain faham. je, banyak. Tapi at least macam janganlah macam sembunyi terus. Macam post time raya janganlah. Kalau boleh sebulan ke 2 bulan post pasal pasangan masing-masing. Macam appreciate lah. Tapi tak payah banyak-banyak pun. Macam thank you buat jalan-jalan. Thank you buat pergi mamak. Dah, that's all. Dah tu je. Mereka macam daripada kau pergi balas DM dekat kawan-kawan perempuan. Makan mana tak ajak. Kau post pasal bini atau suami kau kan. So macam macam hati-hati tu macam berbunga lah. Kalau time couple boleh buat, asal time kahwin tak boleh? Ya, itu orang kata consistency. Yes. Consistency. Macam mana? Consistency. So couple boleh repost. Kenapa dah jadi suami isteri tak boleh repost? Apa masalah hidup kau? Marah. Time couple tu bila-bila je boleh putus. Time kahwin. Dah tu kan nak turun naik mahkamah lagi. Duit banyak pakai tau. Banyak pakai duit tu. Okay. Height check. 1, 2, 3. Red flag. Red flag. Asal macam fikir. Asal macam Tak boleh fikir. macam Dia depends sebenarnya kalau tak, nak dia buat 1, 2, 3 pun cepat surprise. sangat. Kena. Depends macam nak buat surprise ke kan. Mungkin kita macam accept. High check tu depends apa ni dia macam yang apa tu yang surprise delivery. Contoh nak belikan rumah untuk wife, beli rumah. Kena high lah. Lepas tu agent tu kita hide lah. High lah. Tapi betul juga. Sometimes kan macam isteri tanya kan, kenapa you tak sweet macam sekapa? Yelah, aku nak beli hadiah je kau tahu. Aku nak beli hadiah je kau tahu. Aku nak bawa kau pergi candlelight dinner je kau dah tahu. Yes, let's go. The makeup. So high checks tu dia yellow flag lah. Ya macam yellow flag tu red flag. Itulah. Macam kalau setakat yang biasa-biasa surprise. Setakat Macam archive group company ke apa boleh lah. High
hide chat yang macam setakat seminggu 2 minggu, okey lah. Ni sampai memang sifat dia macam tu. Ni memang something wrong lah. Dia macam setakat sehari. Dia macam ada nama lelaki yang pelik dekat dalam hide chat tu. Kan? Cuba tekan tu. Itu lelaki ke perempuan sebenarnya? Kan? Mak Elori. Mak Elori padahal. Pasal Camellia. Padahal Camellia. Mak Elori jadi Camellia. Member ni pernah guna taktik tu. Kantoi. Camellia Sorry jadi bro. Mak Elori. Padahal Camellia sedap nama perempuan tu jadi Mak Elori. Mak Elori cak ada emoji love kan? Kenapa kau nak kena love dengan Mak Elori? Takut lupa mana satu. Ramai sangat. Banyak sangat orang lori. Letaklah love baru ingat. Pada beza sikit kan. Okay. Okay, next. Next one. Masih teks X. Okay. 1, 2, 3. Reflex. Right. Dia tak ada benda dah sepatutnya nak borak. Tak, nak bawa apanya? Kalau tak move on, tak payah couple dengan orang lain. Ya. Senang. Bercinta bila dah bersedia, bukan menggantikan someone untuk kekosongan. Dengar tu. Dengar tu. Kita ni bukan hidup untuk jadi rebound. Ya, betul. Ya, weh. Sakit weh jadi rebound. Ya. Walaupun tak ada pengalaman, terfaham lah. Okay, next one. Okay. Work Oh. wife, work husband. Weh. 1, 2, 3. Reflex. Ya Allah, ada kes yang main tahu setiap pagi this guy akan belikan breakfast untuk that Wife. Work wife. work wife. Dia akan tanya, you tak masuk office ke? I ada belikan you nasi lemak, I ada belikan Ataupun you macam, breakfast. apa ni datang awal ke? Jom breakfast sama-sama. Jom breakfast sama-sama. Hari ni husband you ambil ke? Tak payah boleh hantar you balik. Boleh kau pick up bini kau ke office Bini bini kat kau? rumah. Pakai pudar. Suruh pakai pudar tu lagi susah. Damn. Tak faham lelaki Ya. macam ni. Okay. Reply test track. Hah? Apa tu? Dia macam Yang gesek-seksi ke? Oh. yang minta untuk di like. 1, 2, 3. Reflect. Kuat sikit lah. Dia macam nak tak nak je. Oh, kena buat. Suka kreativiti tu. Tak suka pun. Biasalah komen. Ayah nama siapa kan? Ayah kat mana? Dah tengok tak? Saya nak share video ni kat ayah. Contohlah. Tak ada nak. Faham? Mengadu dekat orang lain. Red flag atau tak? Berlainan jantina lah Oh damn. Blind. Okay, 1, 2, 3. Red flag. saya tak cakap. Ini daripada tadi tu. Tak payah fikir kot. Min rasa, okay, ada ikut situation ke ah. Bagi Min, dia tak normal, tapi dia tak red flag. Contoh, berlainan jantina. Contohlah macam dia memang a good listener ataupun good advisor. Tapi memang dia macam akak-akak dah tua dah experience. For example. Ya, faham. So bagi Min, dia tak terlalu red flag lah. Dia depends situation jugalah. Usually orang yang dah lama in relationship kan lagi orang kata makan garam. ya, lagi faham, tahu apa yang terbaik buat faham. Untuk saya yang baru setahun, jagung baru kahwin. Contoh. Faham. Nak Okey cerita lah, dengan mak ya. ayah mesti macam kau patut buat juga. Ya, takut dah memburukkan kita Betul. punya pasangan pula kan. Betul. So nak cari, sebagai seorang lelaki nak cari tempat mengadu tu sangat susah. So kadang-kadang kalau lelaki dengan lelaki macam tak memahami lelaki dia kan. punya option senang je. Cari backup bro. Ya. Aku ada perempuan banyak ni, kau nak mana? Catalog. Aku ada catalog. Tapi kalau kita macam yang lelaki, You just expose your kaum bro. Yo. kalau macam lelaki minta pandangan macam acik cleaner kan. Macam-macam cleaner macam, Akak nak minta pandangan lah. Macam mana nak surprisekan bini saya? Mana bini saya ni dia suka ngomel lah. Kau dah pergi poi boli lah dia makanan. Tak sedap. Poi lah dating. Tukar lah kat tu. Jangan cakap. Buruk kau mana. Jadi so macam yellow flag tu red flag lah kan. Benda meluah benda macam tu. Betul. Partner sentiasa nak check location kita. Oh. Okay. 1, 2, 3. Normal. Yellow flag. Green flag. Normal lah. Memang rasa normal.
Normal. Nama aku sebut yellow, aku nak sebut green. Red flag lah. Yellow. Green lah, green. Banyak agenda dia ni. Macam kalau macam Sufi lagi suka pasangan Sufi, check Sufi dekat mana. ni pun sama. Macam kita macam dia dekat sini. Kalau tak macam dia tak balas chat. Kita tengok location dia. Padahal atas highway padahal tak balas chat macam tu betul. kan. Kita pun tak payah overthinking. Ya betul, tak payah overthinking. Macam bagi Sufi tak payah rahsia lah. At least macam tak adalah tiba-tiba kereta dia dah parking dekat snooker. Tahu betul. Kat snooker, tak apalah, memang tak balas chat sejam 2 dah ni kan. Tengah battle tiket BTS lah tu. Sampai kat situ. lepas je kalau kereta perempuan tiba-tiba dia dekat Sephora. Memang lambat lah nak balas chat ni. Bagi Sufi okey je chat. Check location partner masing-masing. Okay, Lagipun sekarang ni normal. macam penting lah bila ada especially dengan apps yang Live 360 semua Ya tahu betul. keselamatan dia lagi. Sangat Kalau penting partner sebenarnya. Kerja ke, di mana-mana ke. Accident ke apa terus ke. dapat tahu. So macam Sufi tidak berkahwin balik kan. Dia pernah berkahwin tapi tidak berkahwin dan single kan. So macam kalau partner Sufi tu macam kemalangan, Sufi kebarangkalian untuk tak dapat info yang dia kemalangan tu sangat tinggi sebab obviously orang akan cari keluarga dia dulu kan daripada Sufi yang pasangan dia. Sebab tu kalau ada 360 tu macam dia kemalangan, senang dah dapat tahu. Kalau tak kan tiba ghosting. Kan kita ingat dia curang pula 2-3. Betul tu. Selalunya kalau kemalangan selalunya apa? Handphone hilang, betul tak? Handphone hilang, rosak apa semua kan. So macam itulah pentinglah untuk location tu. Pasangan tak nak share password phone. Okey. Tapi dah kahwin ke tak? Dah kahwin ke belum kahwin? Dah kahwin ke belum kahwin? Boleh. Dah kahwin ke belum kahwin? Dah kahwin. Kalau dah kahwin. Okey. 1, 2, 3. Red flag. Kalau sebelum kahwin tu faham lah. Dia bila dah kahwin ni, dia semua benda partner kena tahu. Betul. Ya. Bukan setakat akaun ni, tubuh badan segala benda lah. Ya Semua kena tahu. betul. Dia macam kalau Sufi memang selalu overthinking bab pasal kematian lah. Contohnya macam kalau pasangan kita meninggal, macam kita perempuan, pasangan kita, suami kita meninggal ke apa, ke accident ke, tak tahu password. Lepas tu kad bank pula kena curi. Kan kalau isteri tahu kan kita boleh block siap-siap tolongkan kan. So kalau bila ada red flag yang tak bagi password ni, apa masalah hidup kau? Betul. Tu. So kepada pasangan-pasangan silalah beri password. Kepada Yang dah pasangan anda. kahwin. Yang dah kahwin okey? aja. Yang dah kahwin saja. Yang power makwa tak Janganlah apa. bayar Bawa mahu tak payah kot. nak bagi. Janganlah. Dia ambil dia Tu belum tentu kahwin. lain. Suka ataupun crush dekat orang lain walaupun sayang lagi dekat partner. Maksudnya Artis ada ke Dekat K-pop? artis. Contohnya macam korang pergi kerja ke atau korang macam dekat tempat kerja korang suka dia ni sebab dia lawak ke dia handsome ke. Walaupun dia dah- memahami ke? Walaupun dah kahwin. Satu, dua, tiga. Red flag. Oh, Red flag. Red Untuk flag. apa? Untuk suka kenapa nak kena ada 2 manusia dalam hati kau? Satu sudah lah. Walaupun lelaki boleh berkahwin 4. No. Mantap. Tapi korang dia- tahu ke tak Tapi dia kahwin akan red flag 4 juga tu? kalau dia suka same gender. Contohlah dia tengok boss kan. Gay ke? Tak, bukan suka lah. Maksudnya macam Are you adore gay? lah. Adore lah. Macam Why dia are you muda, gay? dia muda, dia handsome, dia kaya. Adore dengan Adore dengan crush tu lain. Adore dengan crush lain. Adore tu macam kita ada Macam idola lah. Idola. Macam meletakkan satu apa? Macam aku nak jadi macam Macam dia. inspiration lah. Macam rambut dia cut macam ni. Aku nak cut macam ni jugalah. Okey. Ni kalau sampai crush yang sampai nak mendampingi, berdating, tengok wayang berdua. Kan? Kalau adore tu hanya dekat sini je. Dekat otak je. Kalau crush tu dah dekat dalam ni. dekat maknanya hati. sampai tak adalah sampai dia tak datang hari ni, mana dia. Itu dah kira crush dah tu. Walaupun sama gender kan. Korang tak ada girl crush ke? Kalau macam dekat office ke girl crush? Ada? Girl crush. Girl crush. Girl crush? Macam suka style dia. Ya, itulah maksud Min. Maksudnya okay, you Girl ada crush sebab suka style. Itu lebih Style kepada tu. macam kita Nampak tak adore. bias kat situ? kan? Yelah, sama je lah. Sama je lah. Faham. Boy crush, girl crush. Term dia adalah girl crush atau boy crush. Tapi sebenarnya kita hanya adore dia punya style, Punya adore outfit, dia punya outfit, dia punya personality, kan? Aura, yes. Macam you cakap, benda tu hanya dekat sini je. Sebab kita macam, okay, aku suka ni. Tapi benda tu tak sampai dekat hati. Dah sampai, kalau sampai ke hati tu, itu crush lain lah cerita dia. So macam maknanya kalau macam
situation kalau ni. lelaki, contoh kita, dia tak boleh panggil crush kalau lelaki. Dia kena panggil macam respect. Kalau panggil crush nanti dia jadi gay. Jadi takutnya. Okay, so tadi kita dah banyak borak pasal micro cheating, pasal grey areas, and then ada sentuh sedikit pasal validation kan. So macam mana Sufi recover, orang kata heal daripada semua benda-benda tu, and then start boleh terima buka hati dekat orang lain. Kalau pengalaman Sufi sendirilah. Sufi suka, obviously suka lelaki yang lagi pandai daripada Sufi lah. Sebab Sufi dah, macam Sufi cakap tadi, Sufi dah terlampau penat survival mode on. So, nak off. Tu satu. Yang kedua, obviously bila kita meluah tu tak rasa dihina. Mesti rasa didengari, difahami kan. Rasa wujud lah dalam hubungan tu. Tak rasa macam salah seorang je perjuangkan. So, tu satu. Yang ketiga, Sufi dah jumpa identiti diri Sufi sendiri yang dah hilang lama sangat. Macam dulu Sufi memang, kalau senang kata lah, orang selalu label Sufi ni happy go lucky, extrovert. Senang kata benda-benda yang positif lah. Tapi bila dengan hubungan yang lama, Sufi dah tak macam tu satu. Yang kedua, orang kata kita kalau sedih, kita memang boleh pura-pura sedih. Tapi kita yang perempuan lah, sebab kita emosional kan. Muka kita ni terpancar, dah tak ada aura, macam kusam. dah mati sikit dah. Dia bukan kusam sebab kulit kau skincare ke tidak tak? Aura kita sebenarnya dah kena tarik. Ya, macam apa kata? Lost pink something lah. Lupa dah apa keyword ada tu. Lupa lah macam bila perempuan tu dah kahwin, dia lost her pink. So macam hilang identiti diri lah senang cakap. So macam bila Sufi dengan relationship baru ni, obviously lah identiti diri Sufi dah jumpa balik, rasa didengari, and obviously rasa bodoh. Dia macam bukan bodoh, tapi sebab survival mode Sufi off. Dia rasa tenang lah. Akhirnya ada lelaki yang boleh guide kita, bukan kita yang meng-guide lelaki dia bukan guide yang semestinya guide yang macam kau kena buat ni, kau kena buat ni. Bukan tak. Dia macam yang macam macam nak cakap macam kalau kita keluar dating, bukan kita lah yang plan. Obviously. Macam lelaki tu macam, okay, Sabtu ni keluar jom. Sabtu ni keluar, dia dah list kan. Okay, kita pergi sini pukul berapa, makan mana, ni semua. Okay, so kita just duduk jadi passenger, princess kat tepi tu, duduk. Kalau tak macam relationship lama kan. Duit kena prepare berapa, kena simpan, kena korek sana, korek sini, korek sini. Duit minyak apa semua. Kan ada motor je kan. Kena fikir nanti nak berteduh kat mana semua. So macam limit, macam faham tak? Kau kena stress, work hard, benda-benda macam tu kan. So macam hubungan lama dah tak macam tu. So macam mana Sufi boleh bagi kepercayaan dekat hubungan yang baru? Obviously memanglah ada trauma. Tapi bila bergaduh dengan pasangan, Sufi tanya diri Sufi balik. Ini reflect ke trauma? Sebab sometimes macam kalau reflect tu, reflect yang macam boleh orang kata, dia boleh berubah ni. Maknanya sebab itu bukan dia, okey, tu macam boleh consider lah. Tapi kalau dia kata, you ni sebenarnya dah trigger trauma I tau. Faham lah kan, macam something lah kan. So macam kena ada dua-dua lah. Dua-dua macam, pasangan macam partner Sufi, dia kena alert. Tak boleh trigger benda-benda macam ni, nanti akan trigger anxiety Sufi. Macam tu. Sama juga dengan dia, macam pasangan Sufi, contoh, dia overthinking. So Sufi janganlah bagi benda-benda yang overthinking. Kenalah sentiasa update, kena macam tu kan. Kena straightforward dengan dia, kena bagi tahu dia, kena be transparent dengan dia. Senang kata macam dalam hubungan tu Sufi cakap tu dah. Bagi Sufi sebab Sufi rasa happy hubungan sekarang ni dapat sebab survival mode tu. Sebab orang pun macam cakap wanita ni kalau dia in a good relationship dengan relationship yang betul, dia akan glow. Betul. Dia akan glow. Dia sangat glow. Lepas tu dalam sama partner kita tak clip wing kita. Dia macam tak tahan untuk dia tak tahan kita untuk buat something yang kita nak. Walaupun pada awalnya macam you nak capai something impian tu. Tapi pasangan kita macam you tak payah buat lah nanti ni. Tapi dia tak cakap tak boleh. Tapi dia guide, jom kita buat sama-sama. Ataupun dia bagi pandangan dia juga. Dia bagi pandangan. You tak you boleh buat ni tapi kena macam ni. I teman you sama-sama. Macam tu. So macam tak adalah kita kita pun pendam, tak didengari, tak difahami sebab dia halang, dia macam tu. Tak. So macam sebab tu kata kita pun perempuan jangan cabar ego lelaki dan lelaki pun kena pandai susun ayat lah untuk guide kita. Sebab kita memang emotional kan. So lelaki kena pandai valid perasaan. Macam my partner memang
My partner sangat pandai valid perasaan Sufi. Kata je, I faham you sedih, I faham you marah ni. Okey, tak apa. Sebab macam partner saya, partner Sufi, dia cakap kesihatan mental Sufi adalah tanggungjawab dia. So macam, It's a green flag. Green flag. Green flag, bro. Yeah. So macam Sufi tak perlu yang macam you kena faham I penat, tak payah, tak payah diminta. Dia faham sendiri sebab dia pun faham kalau lelaki yang bijak, dia mesti akan tahu, aku tak boleh bagi bini aku penat. Contohlah, aku tak boleh bagi girlfriend aku penat, bini aku penat. Nanti akan efek kat hubungan aku. Kan aku nak manja-manja tak boleh sebab dia penat. So kalau lelaki yang tahu tanggungjawab kesihatan mental bini tu adalah tanggungjawab dia akan buat. So nak cakap macam ni lah, apa ni? Aku tak pandai bahasa Inggeris ni. Yang macam apa? If men will do yang lupa lah, aku ni tak pandai bahasa If Inggeris. he wanted, he would. Macam tu lah kan. So kita lelaki jangan paksa lelaki, kita perempuan Jangan paksa lelaki untuk faham. ataupun jangan paksa lelaki you kena macam ni, kena macam ni. Just bagi suka tahu. Betul, lelaki memang tak suka arah. Ego tercabar. Betul. Just bagi tahu je lah macam okay bla bla bla. Tapi kalau hubungan awal-awal tu, yang si perempuan dan si lelaki pun sama lah, dah cerita macam ni, masih tak boleh orang kata tak worse out lah, Then break up lah. bye. Better korang putus daripada sebelum kahwin daripada bercerai lepas kahwin. Nanti dah ada anak, nanti lagi susah. Betul. Gitu. Okay. Thank you so much Sufi sebab share a lot of things. Macam-macam benda. Just nak ketengahkan benda ni. Yang Sufi share semua benda ni bukanlah untuk membuka aib ataupun apa-apalah. Cuma nak bagi orang kata awareness, kesedaran kepada semua orang yang sekecil-kecil like gambar, sekecil-kecil memuji rakan di pejabat ataupun sesiapa saja boleh beri impact dalam relationship tu. Keretakan relationship. Betul. So apa pun lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih Sufi sebab datang dekat podcast kita, kongsi pengalaman, kongsi pendapat untuk sempena kita punya podcast episod pertama ni, Kami Pilih Setia. So guys, kepada korang yang tengok video ni and korang rasa macam korang memang support lah. Setia ni, pentingnya setia ni. Korang memang support and korang rasa korang nak juga partner korang Setia dengan korang. Tak nak curang. Tak nak curang. Pergi dekat kita punya description kat bawah ni. Bawah video ni. Kat situ ada link. Korang boleh join kita punya pledge dekat situ. Jangan lupa korang kalau nak share dekat mana-mana pun boleh je share dekat korang punya media sosial juga. Okay, make sure ada hashtag Kami Pilih Setia. Okay? Alright, so thank you so much again Sufi sebab datang. Sufi. Okay. Ya, Yusrina nak cakap apa ke? Thank you Sufi share pengalaman dengan kita hari ni. Sama-sama. Sangat bermakna untuk kita dan untuk semua audience kita yang tengok podcast ni nanti. Bukannya bagi orang kata awareness kat audience ni, dekat kita pun. Dekat kita. Kita jadi kongsi macam alamak dia. Okay. Ada kesedaran masing-masing. Saya ada masa lagi untuk fikir. Awak baik-baik. Awak baik-baik. Awak kena baik-baik. Hubungan tu takkan goyah kalau lelaki tu perjuangkan. Percayalah. Tapi kalau lelaki tu pun permainkan kita, perempuan pun dah kena tahu diri lah. Kita perempuan kena tahu bila nak stop untuk membenarkan lelaki sakiti kita. Self-love. Self-love, girls.